Di-invite oleh kawan dia untuk bekerja dekat sana, tapi end up ditangkap lah. Ada dua keadaan waktu tu, nak balik Malaysia atau duduk Jepun. Duduk Jepun ni dia melibatkan visa. Skill ni dia boleh diasah, tapi attitude ni bila dah besar dia suka diajar. Kena faham Jepun jahat dah boleh masuk Malaysia sebab dia tahu orang Malaysia senang kena scam. Cakap Jepun Podcast, sikit-sikit Jepun. Cakap Jepun Podcast, sikit-sikit Jepun. Anda sedang mendengar Cakap Jepun Podcast, sikit-sikit Jepun. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Minasang genki desu ka? Okay. Okay, bersama kami lagi dalam podcast Cakap Jepun. Okay, sikit-sikit Jepun. Okay, bersama saya Hakimi Subri. Saya Haris Ghazali. So hari ni kita nak discuss lagi satu topik yang saya rasa begitu hangatlah diperkatakan, which is ada satu kes yang berlaku di Toyama Nishi. So keyword hari ni adalah Toyama Nishi. Toyama Nishi ni apa sebenarnya? Toyama Nishi ni mungkin ada yang belum tahu. Toyama Nishi adalah nama tempat. Okay, dia dalam Toyama Prefecture. So ada satu negeri lah, negeri Toyama ni. Location dia di belah pantai barat kan, belah pantai barat. Atas. Tokyo atas sikit, Atas kiri sikit. sikit. So belah Toyama ni di mana ada satu rakyat Malaysia, seorang rakyat Malaysia yang orang cakap apa Ditangkap. invite lah, invite lah. Di-invite oleh kawan dia untuk bekerja dekat sana, tapi end up ditangkap lah kerana buat kerja ni tanpa orang cakap apa kebenaran, tanpa kerja yang sah. Okay, valid lah visanya. So dijatuhkan hukuman selama 4 tahun lah setakat ni. So pihak peguam, family ni pun sedang cuba untuk buat rayuan. So kita doakan lah semoga dipermudahkan segala urusan. Okay, sahabat kita ni anak muda sebenarnya sangat muda lagi. Saya rasa very muda. Alright, so saya doakan pihak supaya dipermudahkan segala urusan lah. Okay, so berdasarkan isu ini tuan, okay, saya rasa benda ni something yang patut kita bagi awareness lah kepada semua rakyat Malaysia lah, especially yang nak bekerja di luar negara lah kan. So saya rasa tuan pun ada pengalaman bekerja dekat Jepun dulu selepas habis tamat belajar, graduate. Okay, boleh cerita tuan cerita sikit tak macam mana proses tuan sebenarnya daripada habis belajar universiti tu kemudian nak sambung bekerja dekat sana tu? Okey, kalau ikut pengalaman saya, tak banyak macam pengalaman Hakimi Sensei hantar ramai orang ke Jepun kan, ramai orang bekerja. Even latest pun saya dengar baru start kelas 13 orang 13 orang untuk next batch fly bekerja ke Jepun ni. Dan majoriti macam kalau ikut perjalanan saya dengan 13 orang tu, dia hampir sama. Number one, qualificationnya minimum degree. Kalau degree ni paling senang untuk dapat kerja kat Jepun lah. Yang bawah-bawah tu ada peluang, tapi kena ambil test lain. Selain dari degree tu ada test lain juga. So untuk kes saya kan, sebelum habis degree tu, kalau kita berada dekat Jepun lah, that's why kita buat program pun, kita buat hantar orang masuk belajar sekolah kat sana. Sebab sebelum habis belajar, majority student dekat Jepun ni dah dapat kerja. Jadi saya pun masa tu, bila kawan-kawan, bila kita masuk lab, kawan tak ada. Mana kawan? Hari ni ada nak interview sini, interview sini. Kita pun macam, syok juga pergi interview ni kan. Saya follow lah. Dia kalau kat Jepun dia ada perkataan foro kan. Masa tu pula ada senpai-senpai yang tengah shikatsu juga dipanggil. Shikatsu ni adalah dia Shukatsudo. Apa translate dia kan? Shushoku Katsudo. Shushoku tu adalah mencari kerja. Katsudo ni adalah aktiviti mencari kerja. Kerja. Shushoku Katsudo dipanggil. So final year tu dia memang ada beberapa bulan Shushoku Katsudo ni dia sebelum grad tu kan? Sebelum grad, semua orang buat. Dan dia memang awal tahun lah biasanya. Awal tahun dia tengah sejuk-sejuk lagi. Sebab dia grad biasanya ke bulan 4. Betul. Okay, dia akan habis tamat bulan 3. So biasanya dalam bulan 12, bulan 1 tu company dah start aktif lah cari ni. Tuan pernah join tak aktiviti yang dilakukan kiranya Shukatsu ni yang dianjurkan oleh orang cakap apa, Malaysia Student Association? Ada. Kita pergi dekat Tokyo. Dia dah jadi macam reunion batch lah kat situ kan. Reunion lah. Dia ada Malaysia MSAJ, Malaysia Student MSAJ. Association Japan kan. Yang tu pun bagus. Saya ingat yang itu pun saya bawa banyak resume. Kita memang boleh letak terus resume dan kita terus interview kadang-kadang kat situ. Betul. Dia ada company yang memang terus datang lah. So kalau kat Jepun ni style dia memang macam tu. Dia
company-company ni dia akan kumpulkan, dia akan anjurkan satu event Shukatsu ni sama ada kat dalam universiti ataupun dekat luar lah. So kebanyakan universiti macam saya dulu di Nagaoka dulu, dia akan kumpul banyak company, dia buat kat satu hall. So kita akan pergi setiap company ni tengok, dan kalau bersesuaian dia ada first level lah. First level interview tu dekat situ. Dia career fair lah sebenarnya kan. Dia macam career fair tapi dia ada sesi interview terus kat situ. Career fair dia sebelum grad tau. Sebelum grad. Macam betul. Kita career fair kita ramai orang dah grad banyak tahun mendatang kan. Ini tak, dia memang biasanya dia akan khusus untuk budak-budak yang budak final year lah. Final year. Budak final year. So apa yang dia orang buat kat Shukatsu ni kebanyakannya dia tapis dan juga dia ada buat first interview sebelum dia lanjut kepada second interview. Betul. Interview Jepun kadang banyak. Banyak. Memang habis duit. Berlapis-lapis. Memang habis duit. Masa tu bila kita pergi tu pun, masa yang company yang saya kerja tu pun, saya rasa kat 4 layer. First pergi interview, first tu bukan interview pun. First tu pergi company dia dengan set semekai dia. Set semekai ni dia terangkan pasal syarikat dia. Kita ramai masa tu yang datang kan, semua pakai suit yang sama. Jadi kita tak ada pun nak dapat stand out lebih sikit. Cuma tu saya ingat saya stand out sikit sebab mungkin dalam ramai orang saya ingat masa tu, rambut saya je yang bersinar dan bersikat. Jepun kan dia tak sikat rambut, dia style kan. Cuma semua masa tu semua dah hitam tau. Sebab sebelum tu ada yang orange, ada yang ni kan. Rambut colour lah. Rambut colour, tapi rambut dia orang style. Saya ingat saya macam rambut aku seorang bersinar je. Kita pakai gel lah. Kat tepi lah. Kat tepi. Tapi waktu tu saya ingat macam mana aku nak stand out. Sebab suit pun kita beli kat kedai Jepun semua waktu tu. Dan waktu tu lah suit murah. Betul. Kalau nak beli suit yang cantik, murah waktu tu. Sebab dia biasa company dah tahu kan memang student ni nak cari kerja. So dia akan jual dengan harga yang sangat berpatutan lah. Pergi 3 orang beli 2 percuma 1. Jadi kita pakat. Kita pakat 3 orang punya suit tontong. Masa tu macam tu lah, saya nasib baik saya dapat lab yang agak bagus waktu tu. Senior-senior pun very supportive. Jom lah pergi cari kerja semua kan. So kita pergi. Saya pergi tu pun bila dapat second stage, third stage tu kita dah tak ada gang lah. Sebab biasa kita pergi tu contoh kita pergi ramai-ramai untuk first stage. Second stage tiba-tiba kita dapat seorang. So kita kena pergi seorang. Ada beberapa company waktu tu. Cuma pengalaman saya ingat MSAJ pun masa tu, daripada MSAJ saja kita dah dapat banyak offer kerja waktu tu. Dapat offer letter semua. Kita dah macam macam senang betul dapat kerja masa tu kan. Sebab mungkin Japanese kita grad Jepun, bukanlah ada bahasa Jepun. Betul, bahasa engineer Jepun. Yang ada bahasa Jepun waktu tu kan. Berebut lah company nak waktu tu. Cuma ambil kerja waktu tu memang saya pun tak faham juga. Ada 2 keadaan waktu tu, nak balik Malaysia atau duduk Jepun. Duduk Jepun ni dia melibatkan visa. Jadi saya ambil yang Jepun lah waktu tu. Kena convert lah kan sebab, kena convert. Sebab asalnya visa student. Visa student, betul. So nak kena convert untuk visa bekerja betul, lah. Betul. Even visa student pun sebenarnya dia dalam 2 tahun sekali kena tukar. Dia depends setahun 2 tahun, maximum 2 tahun lah. Dia 2 tahun biasanya dia tambah lagi macam 3 bulan macam tu lah. Betul. Sebab dia ada bagi gap sikit kan. So 2 tahun lah. So dapat convert masa tu. Bila convert dapat lah. Nanti dia akan letak dalam kita punya pasport tu title kita punya visa baru. Masa tu saya dapat engineer, dia akan tulis validity dia tu 3 tahun masa tu. Habis standard kalau kerja kat Jepun ni dia akan bagi, tak tahu orang lain lah, tapi kawan-kawan saya waktu tu majority 3 tahun lah dia bagi untuk visa. 3 tahun. Sebab kita dah ada pengalaman macam ada experience duduk sana belajar. So mungkin dia terus boleh bagi panjang lah. Kalau yang first time mungkin setahun 2 tahun macam tu lah. Dia tengok record sebab kita pun tak ada buat ni benda pelik-pelik kan. Memang student, tak ada rekod jenayah ke apa ke. So boleh lah dia bagi 3 tahun. Dan mungkin waktu tu saya ada rekod yang, kalau kita orang luar, dulu kita ada Gai Kokujin Toroku Shomesho, alien card. Alien card. Sekarang tak panggil alien card dah. Dia panggil apa, ID card ke dia tukar nama. Cuma dulu saya ada extra 1 kad lagi, yang tu sebenarnya ID Jepun bila kita ada lesen. Lesen kenderaan. Bila lesen Jepun tu sebenarnya masa interview pun dia cakap, ada lesen Jepun. Macam mudah sikit lah dapat kerja waktu tu kan. Dia membantu sebenarnya sebab dalam resume standard Jepun ni, dia ada tulis kat bawah tu lesen apa yang Menkyo ada. Menkyo tu lesen lah, lesen kenderaan. Kereta ke ataupun motosikal ke, kalau ada lesen lori ke, dia kena tulis kat situ. Betul. Information tu lah. So memang maksudnya bekerja kat Jepun tu, itu company pertama pergi interview ke ataupun company yang keberapa ke? Itu sebenarnya saya start dengan MSAJ dulu sebab kita duduk dalam komuniti Melayu waktu tu. Jadi semua orang pergi MSAJ lah. Mana ada orang, jarang orang pergi interview company Jepun waktu tu. Cuma takdir Allahnya saya duduk dalam satu lab. Kita final year ni kita duduk lab tak masuk kelas pun. Lab saya tu
Kebetulan waktu tu ada budak yang akan grad master juga, ada juga geng-geng degree yang memang tengah mencari kerja. Jadi dia macam, Yoris, kau tak pergi interview ke? Saya beritahu dia orang, saya dah letak resume berapa hari kad hari tu. Lepas tu ada dah 5 dah naik waktu tu. 5 yang dah bagi offer letter. Saya kata, tak payah lah, dah dapat. Oh, kat mana Malaysia? Carilah dekat Jepun, dia kata. Lepas tu dia orang yang bagi tahu saya, ni company-company ni ada banyak related dengan Malaysia. Cuba kau try, dia kata. Yang tu saya macam, aku nak interview ni company ni esok. Ikutlah, saya follow lah. Sebab dia tak payah booking lagi interview ni, kita pergi je. Dia macam buat open lah. Open. Macam, dia First macam stage career biasa fair. open. Dia macam career fair. Dia buka booth and then pergilah. Betul. Pergi tanya info apa semua. Terus interview. Masa tu pun saya ajak kawan Melayu saya seorang. Ada seorang kawan universiti kan. Jom teman, aku pun tak tahu benda kat sana ni kan. So ikutlah sekali. Cuma tu saya beritahu bila second third tu, dia tak dapat, saya dapat untuk pergi second third tu. Adalah ujian psikologi kena buat. Pergi tu jawab ujian psikologi, lepas tu balik. Dah lah jauh naik train sebab dia Yokohama. Saya duduk Yamanashi. Nak kata jauh sangat tak lah. Kalau Nagaoka tu lagi jauh lah. Tekan jauh lah. Yamanashi pagi bangun awal naik train pergi sana. Train biasa lah. Sejam, 2 jam. Kita perlu jimat. Jadi dia bukan masa tu pun Yamanashi dia belum ada yang high speed train tu belum siap. Jadi kita naik paling laju pun waktu tu dia dipanggil apa Tokyo lah. Tokyo. Dia special limited express. Limited express tu Tokyo. Dia Tokubetsu Q apa benda kan macam tu Kyusoku benda lah. Tokyo dia panggil kan. So naik Tokyo tu lah. Naik Tokyo sampai blur-blur jap, tengok. Masa tu pun bukan ada map yang bagus sangat. Jadi kita pun blur-blur juga nak cari tempat tu. Sampai tu yang ajak Melayu seorang awal. So second third stage tu pergi seorang. Final stage keempat baru interview dengan dia punya board. I see. So memang good experience lah saya rasa. Experience lah, okay. So menarik dia punya proses tu. So kebanyakannya interview ni macam tuan cakap lah, dia ada orang cakap apa, ujian apa, psikometrik lah, apa semua. Yang final ni baru bercakap lah dengan, betul, baru bercakap. Yang first ni banyak on paper lah. Semua on paper. First tu dia ada ujian macam matematik sikit. Yang saya ingat yang saya paling menembak paling banyak yang psikometrik tu lah, saya tak faham. Banyak sangat kataan Jepun. Soalan. Dan kanji tu, word, vocab tu kita tak belajar. Betul. Cuma kita tengok kanji tu lebih kurang masuk dia ni kot. Jadi agak-agak. Tapi memang tembak lah sebenarnya. Even masa interview sebenarnya saya salah. Tu malu juga kan saya cerita pasal saya salah sebab dia tanya Meki ski desu ka? Tanya Meki. Saya ingat Meki tu mechanical lah. Sebab kan mechanical kan Meki kan. Kita memanglah kod apa ni, saya punya nama kos saya Kikai System Kogaka. Mechanical ni Kikai dia panggil kat Jepun. Tapi saya ingatkan dia board of director company besar jadi dia panggil Meki ski desu ka? Kata Meki daisuki. Saya memang suka mechanical ni lah, suka apa Kikai ni. Kikai punya ni. Rupa-rupanya Meki tu bukan Meki tu. Meki ni rupanya plating. Plating betul. Plating tu yang nak main dengan chemical, sado-sado. Kita main jawab tapi dapat juga kerja tu, alhamdulillah. Allah dah takdirkanlah lorong itu. So dia punya perjalanan tu lah. Dia sebenarnya banyak dia macam ni lah untuk Shukatsu ni kan. Macam saya lebih kepada pengalaman yang, sebab saya dulu adalah pelajar teknikal yang ada belajar lukisan, kejuruteraan semua. Drawing. So bila sambung ke Jepun dia masuk elektronik. So di elektronik pun walaupun elektronik information, tapi kalau suruh sambung lampu apa, betulkan kipas, haram tak tahu. Dia tahu lukis lah. Saya memang tak tahu sebab kita tak belajar. Saya dulu dalam lab ni, dalam makmal ni kita belajar pasal liquid crystal. Liquid crystal. So apa kaitan dengan lampu wayar ni semua-semua kan, memang tak tahu. So kalau kau budak electrical tak boleh pasang lampu kan. Memang tak tahu. Sebab itu bukan yang diajar. Kita diajar tengok ikut mikroskop apa semua, test cahaya laser ni tembak dekat liquid crystal tu, tengok dia mencapah ke tak mencapah kan. Itu adalah benda saya belajar lah. So macam biasa final year kan dia ada bilik Shukatsu ni kan. Satu memori yang saya rasa paling best lah bagi saya, sebab kita ni budak, sebab saya minat lukisan kejuruteraan ni. So bila booth macam tu kan, ada satu booth yang menarik perhatian saya is Sony. Sony punya booth. So Sony punya booth ni, apa yang Sony ni banyak, dia buat banyak business. Banyak. Jangan kata audio visual ni sajalah, alat muzik pun dia ada kan. Betul. So saya pernah pergi Sony punya macam apa display dekat Yokohama tu.
dia punya skala mak nenek anak muzik, apa alat muzik, piano, biola, benda semua dia ada buat. Gaki dia panggil alat muzik ni. Dia punya apa Sony punya music. Kemudian Sony ni pun ada juga buat drama, movie, Betul. selain daripada barang elektronik Dia banyak. ada TV, dia ada elektronik, dia ada sound, dia ada macam-macam. So one of the thing, sebab kita duduk di Jepun, one of the hobi saya adalah tengok TV. So bila tengok TV ni ada satu rancangan siaran lewat malam lah. Nama dia Ametoku ni kan. Ametoku. Ametalk ni lah. So dalam tu dia ada satu segmen yang cerita pasal gaming ni, apa pelawak-pelawak ni lah, gaming ni, yang artis ni yang suka barang elektrik. So dia ada session ni lah, dia introduce barang elektronik apa yang dia suka. So daripada situ ada satu episod tu yang which is dia cerita satu speaker YSP model yang ingat lagi ya. Ingat. YSP Memang saya model. ingat YSP model. Dia YSP ni apa? Satu speaker panjang. Speaker biasa dia guna ni kan, guna gegendang drum ni kan. Dia vibration tu yang akan naik. Vibration tu untuk bunyi. Tapi YSP ni dia macam dia hasilkan satu, dia, kalau kita bahasa mudah ni macam laser lah. So kita kena duduk kat mana tu, dia kena set. Dia letak dia punya mic dia, duduk kat situ baru orang cakap apa, bunyi tu. Dia kira tau pantulan dinding ke dinding ni, belah kanan belah kiri mana yang lagi kuat. Nak kena pantulkan supaya sampai kat satu tempat tu. Maksudnya tempat duduk kita ni paling sedap dia sampai. Paling sedap bunyi tu akan sampai. YSP model dia ada banyak series lah dalam YSP ni. So bila dekat Sony tu kan, dia benda tu jadi macam menarik lah. Kita duduk, dia tanya, okay, awak suka ni ke Sony? Saya tahu saya suka Sony. Sebab saya suka dia punya barang elektrik. So cerita lah pasal speaker ni kan. Speaker ni duduk. Saya sebenarnya tiru apa yang pelawak tu cakap. Dan pelawak tu dia cerita dengan gaya dia kan. Cerita apa laser, teknologi pergi semua. Dia macam duduk beam ni kan. Dia macam power tu lah. Kita duduk situ. Budak tu cakap, penerburu kita tanyalah, macam mana awak tahu semua benda ni? Sebab saya minat. Dah macam sound engineer dah. Bunyi macam power kan. Sebab dia macam dia tanya apa tahu ke barang Sony pun. Bila saya cerita pasal speaker ni semua, YSP model ni macam ni tu, kita punya hebang sedap lah. Sebab benda tu baru kita tengok dan kita ingat lah. So dia tanya, awak ni bagus lah, tahu pasal kita punya produk. So saya pun tak mampu nak beli YSP speaker. Sebab mahal. Masa tu so dia cakap boleh lah ambil test. Itu baru first second dia adalah test bertulis lah. So second bertulis ni dia ada dua pilihan. Satu untuk budak mechanical, satu untuk budak electrical. So bila saya tengok soalan electrical, cakap macam mana nak kira perintang lah apa benda kan. Cakap memang tak boleh jawab. Lepas tu saya buka tengok soalan mechanical kan. Tengok orang tengah buat soalan mechanical. Ini lagi senang. Lukis. Sila ambil course je tu. Lukis 3D kan. Macam yelah pandangan sisi, pandangan depan kan. Betul. Ini memang zaman sekolah lu makanan kita kan. Mereka lukis depan lukis 3D kan. Nak lukis apa dia panggil yang sudut-sudut ni kan. Kalau daripada tepi nampak macam mana. Ya betul. So cakap boleh tak? Saya budak electrical, saya nak ambil soalan mechanical, boleh tak? Dia cakap macam kenapa awak budak electrical? Sebab saya yang ni saya boleh jawab kan. So saya jawablah soalan mechanical ni. Awak jawab memang semua, boleh kata hampir semua yang saya boleh jawab lah. Sebab benda tu melibatkan teknikal yang senang, yang melukis apa semua kan. Nak guna orang cakap apa, pengetahuan masa kita belajar lukisan kejuruteraan dulu lah untuk jawab benda tu. So selang seminggu ke 2 minggu lepas tu dia panggil. Okay, kita nak proceed to the next stage. Untuk panggil SPM. Tapi this time awak wajib ambil electrical sebab awak ni electrical. Lepas tu saya fikir cakap alamak, kalau kita yelah course nak pergi pun jauh kan. Kita cakap lah minta maaf lah tuan. Saya memang bidang saya yang electrical ni, kalau tanya pasal liquid crystal saya tahu. Tapi kalau nak wiring menjawab nak menjawab soalan perintang lah, nak kira gate logic benda-benda ni semua cakap memang saya fail kan. So saya terpaksa tolak lah tawaran Sony tu. Tapi dia satu pengalaman yang kadang bila fikir balik macam kelakar juga kan. Macam tapi Jepun dia ada satu standard tu. Ni saya ada satu just macam nak share experience satu ni lah. Semua yang datang interview dengan saya dulu tu, yang company yang saya masuk tu,
Tak kisah dia admin ke, HR ke, account ke apa je jawatan, semua orang memang kena jawab 2 test wajib. Satu psikologi, satu lagi matematik. Matematik kan. Walaupun dia memang kerja memang saya rasa tak ada kaitan dengan matematik sangat pun. Betul. Tapi dia kena jawab matematik. Macam sekarang offer job yang kita ada tu, bidang IT lah, data center operation engineer dengan server engineer. Dua-dua kena jawab soalan matematik. Mesti soalan matematik kena jawab. Saya pernah tanya lah Jepun lepas masuk kerja, saya tanya kenapa dia orang kena matematik, kesian dia orang. Saya kata kita memang engineering jadi makanan kita lah. Dia kata tak, matematik ni memang critical thinking yang dia kata based on jawapan, based on result semua tu, dia akan tahu nilai orang tu punya karakter sikit dia kata. So dia sebenarnya character test tapi soalan matematik. Soalan matematik lah. Saya macam masa tu. Okey, bukan nak tengok skor ke tak. Dia nak tengok cara buat, cara ni, cara export. Matematik kan kadang-kadang dia tentang proses tu kan. Cara menjawab salah tak apa. Sebab tu matematik dia ada markah jalan kerja dengan markah jawapan. Macam gitu. Padu lah macam tu. Saya rasa Malaysia soalan matematik kat Jepun ni kebanyakannya by numbers kan. Betul. Straightforward je banyak. Straightforward kan. Tapi kenapa? Itulah saya pun kadang confuse juga Malaysia punya. Dia tak kebat sangat lah. Dia tak kebat sangat. Macam Malaysia punya soalan matematik, lately saya tengok lah buku-buku sekarang kan. Macam kenapa banyak sangat ayat dia? Dia macam nak kena berfikir, kena extract daripada situ, baru buat calculation. So kalau salah ni terus salah lah semua kan. Mungkin cikgu matematik boleh explain kat kita. Boleh explain ke? Mungkin kenapa nak kena banyak sangat ayat dalam matematik. Matematik dia senang. 1 plus 1 is 2. Tapi tuan, kan tuan sebut tadi cerita tentang student-student yang kita hantar program yang kita buat yang dia orang kena jawab soalan matematik semua tu kan. Yang 13 orang bakal fly. Tahun lepas pun berapa belas orang fly tu kan. Tahun ni pun 13 orang yang confirm fly ni. Proses dia orang senang. Sekali tu je pergi. Sekali interview kan. Saya macam tu yang bila kita nak buat program hantar orang ke Jepun, saya macam saya duk bayang masa tu 3-4 kali interview ni. Jenuh ni budak Johor nak datang interview kat Mid Valley. Macam-macam lah waktu saya fikir. Tapi bila tengok first tahun lepas tu, macam senang betul. Lepas tu ada yang kes yang kita bawa orang Jepun datang Sarawak interview terus dapat. Saya kata ini macam sembang-sembang je. Lepas tu jawab sikit-sikit dapat. Dia nak tengok skill sikit kan. Dan satu lagi tu yang saya perasan bila diorang face to face ni kan. Saya tanya dia, apa kriteria ni kan, dia cakap first criteria is attitude. Dia akan tengok attitude. Dia ada seorang masa interview macam tuan cakap kat Sarawak ni kan. Bila saya pergi, so saya tengok dari segi skill tu ada seorang budak ni agak power juga skill. Tapi Jepun cakap dia power skill tapi dia punya feeling which is attitude. Bukan attitude dia kurang ajar ke apa, tak. Dia bagi orang Jepun ni dari segi yang buat benda yang berkaitan dengan skill lah. Skill ni dia boleh diasah. Okay, tapi attitude ni bila dah besar dia suka diajar. Dia nak ubah kepala attitude ni dia sangat-sangat susah. Dia kena daripada awal and then dah biasakan cara hidupnya dengan attitude yang baik. Cakap skill ni boleh diajar lah, macam boleh diimprovekan sebab dia hanya melibatkan benda yang repeat. Repeat lah. So tapi kalau dia tak ada attitude yang boleh repeat benda tu, so memang susah untuk dapat kerja lah. Dia attitude tu takut semua orang macam ingat budak baik je okey. Dia bukan tentang baik. Dia tentang manner tu kan. Dia tentang attitude yang boleh bawa orang tu grow walaupun dia tak pandai. Sebab ada certain budak nakal ataupun budak yang mungkin bukan straight A plus apa semua kan. Tapi dari segi attitude dia sangat bagus. Dia menepati masa, menghormat orang tua. Sebab masing-masing ada betul. Dia ada kelebihan ada ni kan. Kadang-kadang bila terlampau pandai pun ada juga yang masalah sebab dah terlalu pandai sangat. Betul. Dia corner tang lain. So budak yang biasa-biasa ni yang kita rasa macam budak ni biasanya tapi dari segi attitude dia baik. Itu kenapa one of the reason saya suka hantar orang kerja Jepun ni. Bukan nak suruh dia kaya dengan Jepun ke apa, tapi Jepun sangat believe dengan training system dalam syarikat. Sebenarnya basic macam saya dulu pun kan, grad mechanical. Saya kerja tu sebenarnya kerja chemical engineer. Memang position tu nama dia bukan chemical. Saya punya position tu dia Shinsei Hinkaihatsu, new product development. Tapi dalam new product development tu saya punya speciality sebenarnya dekat bahagian Meki tu. Meki ni kena tengok solution itu macam mana dia punya tahap penyaduran ada kan kalau kita anode katot dulu tu kan, nanti dia jadi yang ni tersalut yang ni tak tersalut.
Banyak sebenarnya dulu kalau kita ambil basic paling belakang tu sebenarnya chemical. Chemical lah dia punya ni. Tapi tu yang saya macam, apa hal aku diberi kerja ini? Dia memang ada gabungan lah. Bila kita kerja engineer ni sebenarnya dia gabung semua. Mechanical, electrical dengan chemical ni sebenarnya dia tak boleh nak dipisahkan. Bila dia macam, contoh kalau kita buat robot, robot akan ada liquid. Liquid pula mungkin dia relate dengan chemical sikit lah. Dia akan melibatkan mechanical part, dia akan melibatkan electrical juga kalau bila robotik tu kan. So bila saya masuk tu dengan kita ni, dan jujur tuan dalam banyak-banyak engineering ni saya paling benci chemical. bukan benci lah, dia sebab ada tersakiti ke dulu? Dia bukan tersakiti, dia tak boleh nak faham. Dia saya memang dia tak faham lah, dia bukan dulu cinta ditolak ke? Bukan. Sebab saya ingat zaman belajar sekolah menengah okey lagi. Okey lah. Masuk je persediaan tu, kan kita kena hafal akuriro, nitoriru, benzen semua tukar nama kan. So maksudnya nak kena terms, nak kena hafal tu. Jadual berkala unsur tu semua tukar bahasa Jepun. Kita ni bukan terror sangat bahasa Jepun. Betul. Ya Robi saya kata susahnya kan. Nak menghafal tu banyak. Susah. Boleh tak sebut oksigen je, tak payah nak sebut apa contoh N2H kan. Boleh tak sebut senang, tak payah disangka tangso, tak payah. Tulis je lah. H2O tulis je lah. Dia jadi panjang sebab kalau matematik, kalau cakap apa, dari segi dia numbers, dia main dengan numbers. Fizik pun dia lebih kepada main dengan numbers juga. Betul, dan formula lah. Tapi chemical ni is terms, jumlah ataupun numbers of terms yang kena hafal untuk membolehkan menjawab soalan chemical ni. Kefahaman itu berbeza lah. Dia akan tulis ayat contoh benzen apa benda, akuriro, nitoriru. Kalau kita tak faham tu, macam ni kita nak lukis dia punya benda tu. Gambar rajah nak keluarkan simbol dia semua. Jadi dia memang tak suka. Tapi bila dapat kerja tu saya dah macam aku dah silap ambil ni. Sebab dia tanya saya Meki skill, start skill, die skill. Rupanya salah faham. Silap faham kan. Tapi bila masuk training sistem dia tu, daripada orang yang tak suka dan tak berapa terror chemical ni tuan, saya ada cerita teruk lah tuan saya. Masa second year saya punya dekat universiti, ada satu exam chemistry ni exam lah. Sebab kita mechanical pun kita kena ambil juga, semua orang kena ambil chemical punya kelas ni. Bukan second year, first year kat universiti kat Yamanashi. Saya jawab soalan semua, saya tahu confirm fail. Tapi exam tu wajib lulus, kau tak kena repeat banyak kali. Kalau tak lulus tak boleh grad. Jadi masa first year ni, ujung bawah tu saya tulis karangan tu. Sensei Moshi Waken Naides, Marisha Karakita Haris des. Saya tulis semua ni. Saya Haris daripada Malaysia, saya mohon maaf sensei, saya dah berusaha tapi banyak perkataan saya tak sempat nak hafal. Semua kan. Saya kata saya rasa saya memang tak boleh lulus, saya akan repeat insya-Allah. Bukan insya-Allah, saya kata saya akan buat lebih baik lepas ni. Tapi subjek ni wajib lulus. Saya tahu senpai saya pun banyak yang tak lulus. Marisha punya senpai, saya pun kenal, saya kata kan. Saya dah cuba yang terbaik. Saya minta maaf, saya kata itu saya tulis. Dekat kertas soal jawapan tu. Tiba-tiba lulus. Cukup banget. Sebab kat Jepun lulus 60. 60 lulus tu C kan? 59 repeat paper. 59 fail. Oi, 60. Saya dah calculate dah mana soalan yang saya confident betul. 30 confirm paling tinggi. 30 markah paling tinggi. Tiba dapat 60. Saya macam saya pergi jumpa sensei tu, sensei honto desu ka? Dia kata, "Omae sosigi mo de ganbatte ne." Dia kata, "Kau berusaha sampai habis graduate." So saya ni dah set dah, okey apa-apa aku tak nak buat anything relate to chemical. Sebab lulus pun cikgu bagi kan. Ni lah pengalaman pahit ke. Pengalaman pahit tu. Tiba-tiba dapat. Tapi training system. Training system Jepun bagi saya, orang yang tak pandai, tak suka pun tiba-tiba boleh perform. Itu yang saya macam, saya bila tuan cakap betul, Jepun tak kisah skill kita kat level mana, yang penting attitude okey, bahasa Jepun okey, dia akan bagi peluang. Dan training system ni insya-Allah kita jadi pandai. Jadi sebab tu wujudnya terms on job training. So on job training. Alright. Okay. So pengalaman yang sangat menarik daripada Haris Sensei. Okay, berkenaan dengan pengalaman kerja kat Jepun lah kan. And then saya pun ada sharekan sedikit proses ataupun cakap apa, kenangan lah, memori-memori dulu. So that's why apa yang penting untuk kerja kat Jepun ni tuan, yang pertama? Yang paling penting sebenarnya pergi dengan halal lah. Nak cari rezeki kot. Betul, pergi dengan cara yang betul lah. Which is first, kena jaga attitude. Attitude tu, itulah yang boleh membangunkan diri lah. Attitude, one of the thing. Kalau kita rasa kita boleh fake the attitude, orang lain
boleh nampak sebenarnya, boleh tahu betul ataupun tak betul lah. Okay? Alright. So itu pahit, dia pahit, kisah asal dia pahit, sikit-sikit pahit yang tentang warga Malaysia yang ditangkap dan sekarang ni stage dia katanya dah akan jatuhkan hukuman penjara. Dia dah dijatuhkan hukuman penjara 4 tahun dalam proses rayuan. Betul. Rayuan. So semoga dimudahkan urusan rayuan ni lah. Dan ramai orang saya ingat masa tu, rambut saya je yang bersinar dan bersikat. Jepun kan dia tak sikat rambut, dia style kan. Cuma semua masa tu semua dah hitam tau. Sebab sebelum tu ada yang orange dan ada yang ni kan. Rambut colour lah. Rambut colour, tapi rambut dia orang style. Saya ingat saya macam rambut aku seorang bersinar je. Kita pakai gel lah. Dekat tepi lah. Dekat tepi. Tapi waktu tu saya ingat macam mana aku nak stand out. Sebab suit pun kita beli kat kedai Jepun semua waktu tu. Dan waktu tu lah suit murah. Betul. Kalau nak beli suit yang cantik, murah waktu tu. Sebab dia biasa company dah tahu kan, memang student ni nak cari kerja. So dia akan jual dengan harga yang sangat berpatutan lah. Pergi 3 orang, beli 2 percuma 1. Jadi kita pakat. Kita pakat, 3 orang punya suit, tontong. Masa tu macam tu lah, saya nasib baik saya dapat lab yang agak bagus waktu tu. Senior-senior pun very supportive. Jom lah pergi cari kerja semua kan. So kita pergi. Saya pergi tu pun bila dapat second stage, third stage tu kita dah tak ada gang lah. Sebab biasa kita pergi tu, contoh kita pergi ramai-ramai untuk first stage, second stage tiba-tiba kita dapat seorang. So kita kena pergi seorang. Ada beberapa company waktu tu. Cuma pengalaman saya dengan MSAJ pun masa tu, daripada MSAJ saja kita dah dapat banyak offer kerja waktu tu. Dapat offer letter semua. Kita dah macam macam senang betul dapat kerja masa tu kan. Sebab mungkin Japanese kita grad Jepun, bukanlah ada bahasa Jepun. Betul, bahasa engineer Jepun. Yang ada bahasa Jepun waktu tu kan. Berebut lah company nak waktu tu. Cuma ambil kerja waktu tu memang saya pun tak faham juga. Ada 2 keadaan waktu tu, nak balik Malaysia atau duduk Jepun. Duduk Jepun ni dia melibatkan visa. Jadi saya ambil yang Jepun lah waktu tu. Kena convert lah kan sebab, kena convert. Sebab asalnya visa student. Visa student, betul. So nak kena convert untuk visa bekerja betul, lah. Betul. Even visa student pun sebenarnya dia dalam 2 tahun sekali kena tukar. Dia depends setahun 2 tahun, maksimum 2 tahun lah. Dia 2 tahun, biasanya dia tambah lagi macam 3 bulan macam tu lah. Betul. Sebab dia ada bagi gap sikit kan. So 2 tahun lah. So dapat convert masa tu. Bila convert, dapat lah. Nanti dia akan letak dalam kita punya pasport tu title kita punya visa baru. Masa tu saya dapat engineer, dia akan tulis validity dia tu 3 tahun masa tu. Habis standard kalau kerja kat Jepun ni dia akan bagi, tak tahu orang lain lah, tapi kawan-kawan saya waktu tu majority 3 tahun lah dia bagi untuk visa. 3 tahun. Sebab kita dah ada pengalaman macam ada experience duduk sana belajar. So mungkin dia terus boleh bagi panjang lah. Kalau yang first time mungkin setahun 2 tahun macam tu lah. Dia tengok record. Sebab kita pun tak ada buat ni benda pelik-pelik kan. Memang student, tak ada record jenayah ke apa ke. So boleh lah dia bagi 3 tahun. Dan mungkin waktu tu saya ada record yang, kalau kita orang luar, dulu kita ada Gai Kokujin Toroku Shomesho, Alien Card. Alien Card. Sekarang tak panggil Alien Card dah. Kita panggil apa, ID card ke kita tukar nama. Cuma dulu saya ada extra 1 kad lagi, yang tu sebenarnya ID Jepun bila kita ada lesen. Lesen kenderaan. Bila lesen Jepun tu sebenarnya masa interview pun dia macam ada lesen Jepun, macam mudah sikit lah dapat kerja waktu tu kan. Dia membantu sebenarnya sebab dalam resume standard Jepun ni, dia ada tulis kat bawah tu lesen apa yang Menkyo ada. Menkyo tu lesen lah, lesen kenderaan. Kereta ke ataupun motosikal ke, kalau ada lesen lori ke, dia kena tulis kat situ. Betul. Information tu lah. So memang saya maksudnya bekerja kat Jepun tu, itu company pertama pergi interview ke ataupun company yang keberapa ke? Itu sebenarnya saya start dengan MSAJ dulu sebab kita duduk dalam komuniti Melayu waktu tu. Jadi semua orang pergi MSAJ lah. Mana ada orang, jarang orang pergi interview company Jepun waktu tu. Cuma takdir Allahnya saya duduk dalam satu lab. Kita final year ni kita duduk lab tak masuk kelas pun. Lab saya tu kebetulan waktu tu ada budak yang akan grad master juga, ada juga geng-geng degree yang memang tengah mencari kerja. Jadi dia macam, Riz, kau tak pergi interview ke? Saya beritahu dia orang, saya dah letak resume berapa hari kad itu. Lepas tu ada dah 5 dah naik waktu tu. 5 yang dah bagi offer letter. Saya kata, tak payah dah dapat. Kat mana Malaysia? Carilah dekat Jepun, dia kata. Lepas tu dia orang yang bagi tahu saya, ni company-company ni ada banyak related dengan Malaysia. Cuba kau try, dia kata. Yang tu saya macam, aku nak interview ni company ni esok. Ikutlah, saya follow lah. Sebab dia tak payah booking lagi interview ni, kita pergi je. Dia macam buat open lah. Dia macam career fair. Dia macam career fair. Dia buka booth dan then pergilah. Betul. Pergi tanya info apa semua.
terus interview. Masa tu pun saya ajak kawan Melayu saya seorang. Ada seorang kawan universiti kan. Jom teman, aku pun tak tahu benda kat sana ni kan. So ikutlah sekali. Cuma tu saya beritahu bila second third tu dia tak dapat, saya dapat untuk pergi second third tu. Adalah ujian psikologi kena buat. Pergi tu jawab ujian psikologi, lepas tu balik. Dah lah jauh naik train sebab dia Yokohama. Saya duduk Yamanashi. Nak kata jauh sangat tak lah. Kalau Nagaoka tu lagi jauh lah. Tekan jauh lah. Yamanashi pagi bangun awal naik train pergi sana. Train biasa lah. Train, sejam, 2 jam. Kita perlu jimat. Jadi dia bukan masa tu pun Yamanashi dia belum ada yang high speed train tu belum siap. Jadi kita naik paling laju pun waktu tu dia ada dipanggil apa Tokyo lah. Tokyo. Dia special limited express. Limited express tu Tokyo. Dia Tokubetsu Q apa benda kan macam tu Kyusoku benda lah. Tokyo dia panggil kan. So naik Tokyo tu lah. Naik Tokyo sampai blur-blur jap, tengok. Masa tu pun bukan ada map yang bagus sangat. Jadi kita pun blur-blur juga nak cari tempat tu. Sampai tu yang ajak Melayu seorang awal. So second third stage tu pergi seorang. Final stage keempat baru interview dengan dia punya board. I see. So memang good experience lah saya rasa. Experience lah, okay. So menarik dia punya proses tu. So kebanyakannya interview ni macam tuan cakap lah, dia ada orang cakap apa, ujian apa, psikometrik lah, apa semua. Yang final ni baru bercakap lah dengan betul, baru bercakap. Yang first ni banyak on paper lah. Semua on paper. First tu dia ada ujian macam matematik sikit. Yang saya ingat yang saya paling menembak paling banyak yang psikometrik tu lah, saya tak faham. Banyak sangat kataan Jepun. Soalan. Dan kanji tu, word, vocab tu kita tak belajar. Betul. Cuma kita tengok kanji tu lebih kurang masuk dia ni kot. Jadi agak-agak. Tapi memang tembak lah sebenarnya. Even masa interview sebenarnya saya salah. Tu malu juga kan saya cerita pasal saya salah sebab dia tanya Meki ski desu ka? Tanya Meki. Saya ingat Meki tu mechanical lah. Sebab kan mechanical kan Meki kan. Kita memanglah kod apa ni, saya punya nama kos saya Kikai System Kogaka. Mechanical ni Kikai dia panggil kat Jepun. Tapi saya ingatkan dia buat director company besar jadi dia panggil Meki ski desu ka? Kata Meki daisuki. Saya memang suka mechanical ni lah, suka apa Kikai ni. Kikai punya ni. Rupa-rupanya Meki tu bukan Meki tu. Meki ni rupanya plating. Plating betul. Plating tu yang nak main dengan chemical, sado-sado. Kita main jawab tapi dapat juga kerja tu, alhamdulillah. Allah dah takdirkanlah lorong itu. So dia punya perjalanan tu lah. Dia sebenarnya banyak dia macam ni lah untuk Shukatsu ni kan. Macam saya lebih kepada pengalaman yang, sebab saya dulu adalah pelajar teknikal yang ada belajar lukisan, kejuruteraan semua. Drawing. So bila sambung ke Jepun dia masuk elektronik. So di elektronik pun walaupun elektronik information, tapi kalau suruh sambung lampu apa, betulkan kipas, haram tak tahu. Dia tahu lukis lah. Saya memang tak tahu sebab kita tak belajar. Saya dulu dalam lab ni, dalam makmal ni kita belajar pasal liquid crystal. Liquid crystal. So apa kaitan dengan lampu wayar ni semua-semua kan, memang tak tahu. So kalau kau budak elektrikal tak boleh pasang lampu kan. Memang tak tahu. Sebab itu bukan yang diajar. Kita diajar tengok ikut mikroskop apa semua, test cahaya laser ni tembak dekat liquid crystal tu, tengok dia mencapah ke tak mencapah kan. Itu adalah benda saya belajar lah. So macam biasa final year kan dia ada bila Shukatsu ni kan, satu memori yang saya rasa paling best lah bagi saya, sebab kita ni budak, sebab saya minat lukisan kejuruteraan ni. So bila booth macam tu kan, ada satu booth yang menarik perhatian saya is Sony. Sony punya booth. So Sony punya booth ni, apa yang Sony ni banyak, dia buat banyak business. Banyak. Jangan kata audio visual ni sajalah, alat muzik pun dia ada kan. Betul. So saya pernah pergi Sony punya macam apa display dekat Yokohama tu. Dia punya skala mak nenek anak muzik, apa alat muzik, piano, biola, benda semua dia ada buat. Gaki dia panggil alat muzik. Dia punya apa Sony punya muzik. Kemudian Sony ni pun ada juga buat drama, movie, betul. daripada barang elektronik banyak. Dia ada TV, dia ada elektronik, dia ada sound, dia ada macam-macam. So one of the thing, sebab kita duduk di Jepun, one of the hobi saya adalah tengok TV. So bila tengok TV ni ada satu rancangan siaran lewat malam lah. Nama dia Ametoku ni kan. Ametoku ni lah. So dalam tu dia ada satu segmen yang cerita pasal genin ni, apa pelawak-pelawak ni lah, genin ni.
yang artis ni yang suka barang elektrik. So dia ada session ni lah, dia introduce barang elektronik apa yang dia suka. So daripada situ ada satu episod tu yang which is dia cerita satu speaker YSP model yang Ingat lagi ya? ingat YSP memang saya model. ingat YSP model. Dia YSP ni apa? Satu speaker panjang. Speaker biasa dia guna ni kan guna gegendang drum ni kan. Dia vibration tu yang akan naik. Vibration tu untuk bunyi. Tapi YSP ni dia macam dia hasilkan satu dia, kalau kita bahasa mudah ni macam laser lah. So kita kena nak duduk kat mana tu dia kena set. Dia letak dia punya mic dia, duduk kat situ baru orang cakap apa bunyi tu. Dia kira tau pantulan dinding ke dinding ni belah kanan belah kiri mana yang lagi kuat. Nak kena pantulkan supaya sampai kat satu tempat tu. Maksudnya tempat duduk kita ni paling sedap dia sampai. Paling sedap bunyi tu akan sampai. YSP model dia ada banyak series lah dalam YSP ni. So bila dekat Sony tu kan dia benda tu jadi macam menarik lah. Kita duduk dia tanya, okay, awak suka ni ke Sony? Saya tahu saya suka Sony. Sebab saya suka dia punya barang elektrik. So cerita lah pasal speaker ni kan. Speaker ni duduk. Saya sebenarnya tiru apa yang pelawak tu cakap. Dan pelawak tu dia cerita dengan gaya dia kan. Cerita apa laser teknologi pergi semua. Dia macam duduk beam ni kan. Dia macam power tu lah. Kita duduk situ. Budak tu cakap, penerburu kita tanyalah, macam mana awak tahu semua benda ni? Sebab saya minat. Dah macam sound engineer lah. Dah bunyi macam power kan. Sebab dia macam dia tanya apa tahu ke barang Sony pun. Bila saya cerita pasal speaker ni semua, YSP model ni macam ni tu, kita punya hebang sedap lah. Sebab benda tu baru kita tengok dan kita ingat lah. So dia tanya, awak ni bagus lah tahu pasal kita punya produk. So saya pun tak mampu nak beli YSP speaker. Sebab mahal. Masa tu so dia cakap boleh lah ambil test. Itu baru first second dia adalah test bertulis lah. So second bertulis ni dia ada dua pilihan. Satu untuk budak mechanical, satu untuk budak electrical. So bila saya tengok soalan electrical, cakap macam mana nak kira perintang lah apa benda kan. Cakap memang tak boleh jawab. Lepas tu saya buka tengok soalan mechanical kan. Tengok orang tengah buat soalan mechanical. Boleh jawab? Ini lagi senang. Lukis. Sila ambil course je tu. Lukis 3D kan. Macam yelah pandangan sisi, pandangan depan kan. Betul. Ini memang zaman sekolah lu makanan kita kan. Mereka lukis depan lukis 3D kan. Nak lukis apa dia panggil yang sudut-sudut ni kan. Kalau daripada tepi nampak macam mana. Ya betul. So cakap boleh tak? Saya budak electrical, saya nak ambil soalan mechanical, boleh tak? Dia cakap macam kenapa awak budak electrical? Sebab saya yang ni saya boleh jawab kan. So saya jawablah soalan mechanical ni. Awak jawab memang semua boleh kata hampir semua yang saya boleh jawab lah. Sebab benda tu melibatkan teknikal yang senang, yang melukis apa semua kan. Nak guna orang cakap apa pengetahuan masa kita belajar lukisan kejuruteraan dulu lah untuk jawab benda tu. So selang seminggu ke 2 minggu lepas tu dia panggil. Okay, kita nak proceed to the next stage untuk panggil SPM. Tapi this time awak wajib ambil electrical sebab awak ni electrical. Lepas tu saya fikir cakap alamak kalau kita yelah course nak pergi pun jauh kan. Kita cakap lah minta maaf lah tuan. Saya memang bidang saya yang electrical ni kalau tanya pasal liquid crystal saya tahu. Tapi kalau nak wiring menjawab nak menjawab soalan perintang lah, nak kira gate logic benda-benda ni semua cakap memang saya fail kan. So saya terpaksa tolak lah tawaran Sony tu. Tapi dia satu pengalaman yang kadang bila fikir balik macam kelakar juga kan. Macam tapi Jepun dia ada satu standard tu. Ni saya ada satu just macam nak share experience satu ni lah. Semua yang datang interview dengan saya dulu tu, yang company yang saya masuk tu, tak kisah dia admin ke, HR ke, account ke apa je jawatan, semua orang memang kena jawab 2 test wajib. Satu psikologi, satu lagi matematik. Matematik kan. Walaupun dia memang kerja memang saya rasa tak ada kaitan dengan matematik sangat pun. Betul. Tapi dia kena jawab matematik. Macam sekarang offer job yang kita ada tu, bidang IT lah, data center operation engineer dengan server engineer. Dua-dua kena jawab soalan matematik. Mesti soalan matematik kena jawab. Saya pernah tanya lah Jepun lepas masuk kerja, saya tanya kenapa dia orang kena matematik, kesian dia orang. Saya kata kita memang engineering jadi makanan kita lah. Dia kata tak, matematik ni memang critical thinking yang dia kata based on jawapan, based on result semua tu, dia akan tahu nilai orang tu punya karakter sikit dia kata. So dia sebenarnya
character test tapi soalan matematik. Soalan matematik lah. Saya macam masa tu. Okey, bukan nak tengok skor ke tak. Dia nak tengok cara buat, cara ni, cara sebab Cara matematik kan kadang-kadang dia tentang proses tu kan. Cara menjawab salah tak apa. Sebab tu matematik dia ada markah jalan kerja dengan markah jawapan. Markah jawapan. Macam gitu. Padu lah macam tu. Saya rasa Malaysia Soalan matematik kat Jepun ni kebanyakannya by numbers kan. betul. Straightforward je banyak. Straightforward kan. Tapi Straightforward kenapa? je. Itulah saya pun kadang confuse Dia- juga dia Malaysia punya. Dia tak kebat sangat lah. Dia tak kebat sangat. Macam Malaysia punya soalan matematik, lately saya tengok lah buku-buku sekarang kan. Macam kenapa banyak sangat ayat dia? Dia macam nak kena berfikir, kena extract daripada situ, baru buat calculation. So kalau salah ni terus salah lah semua kan. Mungkin cikgu matematik boleh explain kat kita. Boleh explain ke? Mungkin kenapa nak kena banyak sangat ayat dalam matematik? Matematik dia senang. 1 + 1 is 2. Dia Tapi tuan, kan tuan sebut tadi cerita tentang student-student yang kita hantar program yang kita buat yang dia orang kena jawab soalan matematik semua tu kan. Yang 13 orang bakal fly. Tahun lepas pun berapa belas orang fly tu kan. Tahun ni pun 13 orang yang confirm fly ni. Proses dia orang senang. Sekali tu je pergi. sekali interview kan. Saya macam tu yang bila kita nak buat program hantar orang ke Jepun, saya macam saya duk bayang masa tu 3-4 kali interview ni. Jenuh ni budak Johor nak datang interview kat Mid Valley. Macam-macam lah waktu saya fikir. Tapi bila tengok first tahun lepas tu, macam senang betul. Lepas tu ada yang kes yang kita bawa orang Jepun datang Sarawak interview terus dapat. Saya kata ini macam sembang-sembang je. Lepas tu jawab sikit-sikit dapat. Dia nak tengok skill sikit kan. Skill. Dan satu lagi tu yang saya perasan bila diorang face to face ni kan. Saya tanya dia, apa kriteria ni kan, dia cakap first criteria is attitude. Dia akan tengok attitude. Dia ada seorang masa interview macam tuan cakap kat Sarawak ni kan. Bila saya pergi, so saya tengok dari segi skill tu ada seorang budak ni agak power juga skill. Tapi Jepun cakap dia power skill tapi dia punya feeling which is attitude. Bukan attitude dia kurang ajar ke apa tak. Dia bagi orang Jepun ni dari segi yang buat benda yang berkaitan dengan skill lah. Skill ni dia boleh diasah. Okay, tapi attitude ni bila dah besar dia suka diajar. Dia nak ubah kepala attitude ni dia sangat-sangat susah. Dia kena daripada awal and then dah biasakan cara hidupnya dengan attitude yang baik. Cakap skill ni boleh diajar lah. Macam boleh diimprovekan sebab dia hanya melibatkan benda yang repeat. Repeat lah. So tapi kalau dia tak ada attitude yang boleh repeat benda tu, so memang susah untuk dapat kerja lah. Dia attitude tu takut semua orang macam ingat budak baik je okey. Dia bukan tentang baik. Bukan tentang baik. Dia tentang manner tu kan. Dia tentang attitude yang boleh bawa orang tu grow walaupun dia tak pandai. Sebab ada certain budak nakal ataupun budak yang mungkin bukan straight A plus apa semua kan. Tapi dari segi attitude dia sangat bagus. Dia menepati masa, menghormat orang tua. Sebab masing-masing ada betul. Dia ada kelebihan ada ni kan. Kadang-kadang bila terlampau pandai pun ada juga yang berlaku masalah. Sebab dah terlalu pandai sangat. Betul. Dia corner tang lain. So budak yang biasa-biasa ni yang kita rasa macam budak ni biasanya tapi dari segi attitude dia baik. Itu kenapa one of the reason saya suka hantar orang kerja Jepun ni. Bukan nak suruh dia kaya dengan Jepun ke apa, tapi Jepun sangat believe dengan training system dalam syarikat. Sebenarnya basic macam saya dulu pun kan, grad mechanical. Saya kerja tu sebenarnya kerja chemical engineer. Memang position tu nama dia bukan chemical. Saya punya position tu dia Shinsei Hinkaihatsu new product development. Tapi dalam new product development tu saya punya speciality sebenarnya dekat bahagian meki tu. Meki ni kena tengok solution itu macam mana dia punya tahap penyaduran kalau kita anode katot dulu tu kan, nanti dia jadi yang ni tersalut, yang ni tak tersalut. Banyak sebenarnya dulu kalau kita ambil basic paling belakang tu sebenarnya chemical lah dia punya ni. Tapi tu yang saya macam apa hal aku diberi kerja ini. Dia memang ada gabungan lah. Bila kita kerja engineer ni sebenarnya dia gabung semua. Mechanical, electrical dengan chemical ni sebenarnya dia tak boleh nak dipisahkan. Bila dia macam contoh kalau kita buat robot akan ada liquid. Liquid pula mungkin dia relate dengan chemical sikit lah. Dia akan melibatkan mechanical part, dia akan melibatkan electrical juga kalau bila robotik tu kan. So bila saya masuk tu dengan kita ni, dan jujur tuan dalam banyak-banyak engineering ni saya paling benci chemical. Bukan benci lah. Dia ada tersakiti ke dulu? Dia bukan tersakiti, dia tak boleh nak faham. Dia
Saya memang Dia tak faham lah. Dia bukan dulu cinta ditolak ke. Bukan. Sebab saya ingat zaman belajar sekolah menengah okey lagi. Okey lah. Masuk je persediaan tu, kan kita kena hafal akuriro, nitoriru, benzen semua tukar nama kan. So maksudnya nak kena terms, nak kena hafal tu. Jadual berkala unsur tu semua tukar bahasa Jepun. Kita ni bukan terror sangat bahasa Jepun. Betul. Ya Robi saya kata susahnya kan. Nak menghafal tu banyak. Susah. Boleh tak sebut oksigen je, tak payah nak sebut apa contoh N2H kan. Boleh tak sebut senang, tak payah disangka tangso, tak payah. Tulis je lah. H2O tulis je lah. Dia jadi panjang sebab kalau matematik, kalau cakap apa, dari segi dia numbers, dia main dengan numbers. Fizik pun dia lebih kepada main dengan numbers juga. Betul, dan formula lah. Tapi chemical ni is terms, jumlah ataupun numbers of terms yang kena hafal untuk membolehkan menjawab soalan chemical ni. Kefahaman itu berbeza lah. Dia akan tulis ayat contoh benzen apa benda, akuriro, nitoriru. Kalau kita tak faham tu, macam ni kita nak lukis dia punya benda tu. Gambar rajah nak keluarkan simbol dia semua. Jadi dia memang tak suka. Tapi bila dapat kerja tu, saya dah macam aku dah silap ambil ni. Sebab dia tanya saya Meki ski, tak ski, die ski. Rupanya salah faham kan. Tapi bila masuk training sistem dia tu, daripada orang yang tak suka dan tak berapa terror chemical ni tu, saya ada cerita teruk lah sebenarnya. Masa second year saya punya dekat universiti, ada satu exam chemistry punya exam lah. Sebab kita mechanical pun kita kena ambil juga. Semua orang kena ambil chemical punya kelas ni. Bukan second year, first year kat universiti kat Yamanashi. Saya jawab soalan semua, saya tahu confirm fail. Tapi exam tu wajib lulus, kau tak kena repeat banyak kali. Kalau tak lulus tak boleh grad. Jadi masa first year ni, ujung bawah tu saya tulis karangan tu. Sensei Moshi Wakinai desu. Marisha Karakita Haris desu. Saya tulis semua ni. Saya Haris daripada Malaysia. Saya mohon maaf sensei, saya dah berusaha tapi banyak perkataan saya tak sempat nak hafal. Semua kan. Saya kata saya rasa saya memang tak boleh lulus, saya akan repeat insya-Allah. Bukan insya-Allah, saya kata saya akan buat lebih baik lepas ni. Tapi subjek ni wajib lulus. Saya tahu senpai saya pun banyak yang tak lulus. Marisha punya senpai, saya pun kenal. Saya kata kan, saya dah cuba yang terbaik. Saya minta maaf. Saya kata itu, saya tulis dekat kertas soal jawapan tu. Tiba-tiba lulus. Cukup banget. Sebab kat Jepun lulus 60. 60 tu C kan. 59 repeat paper. 59 fail. Oi, 60. Saya dah calculate dah mana soalan yang saya confident betul. 30 confirm paling tinggi. 30 markah paling tinggi. Tiba dapat 60. Saya macam saya pergi jumpa sensei tu, sensei hontou desu ka? Dia kata, "Omae sosugyo de ganbatte ne." Dia kata, "Kau berusaha sampai habis graduate." So saya ni dah set dah, okey apa-apa aku tak nak buat anything relate to chemical. Sebab lulus pun cikgu bagi kan. Ni lah pengalaman pahit ke. Pengalaman pahit tu. Tiba-tiba dapat. Tapi training system. Training system Jepun bagi saya, orang yang tak pandai, tak suka pun tiba-tiba boleh perform. Itu yang saya macam, saya bila tuan cakap betul, Jepun tak kisah skill kita kat level mana, yang penting attitude okey, bahasa Jepun okey, dia akan bagi peluang. Dan training system ni insya-Allah kita jadi pandai. Jadi sebab tu wujudnya terms on job training. So on job training. Alright. Okay. So pengalaman yang sangat menarik daripada Haris Sensei. Okay, berkenaan dengan pengalaman kerja kat Jepun lah kan. And then saya pun ada sharekan sedikit proses ataupun cakap apa, kenangan lah, memori-memori dulu. So that's why apa yang penting untuk kerja kat Jepun ni tuan, yang pertama, yang paling penting sebenarnya pergi dengan halal lah. Nak cari rezeki kot. Betul, pergi dengan cara yang betul lah. Which is first kena jaga attitude. Attitude tu itulah yang boleh membangunkan diri lah. Attitude one of the thing. Kalau kita rasa kita boleh fake the attitude, orang lain boleh nampak sebenarnya, boleh tahu betul ataupun tak betul lah. Okay? Alright. So itu pahit, dia pahit, kisah asal dia pahit, sikit-sikit pahit yang tentang warga Malaysia yang ditangkap dan sekarang ni stage dia katanya dah akan jatuhkan hukuman penjara. Dia dah dijatuhkan hukuman penjara 4 tahun dalam proses rayuan. Betul. Rayuan. So semoga dimudahkan urusan rayuan ni lah. Kita rasa bersalah tu, especially dekat Jepun, sebab kita memang buat program hantar orang bekerja ke Jepun, especially professional ni. Sebab adik yang kena hari tu siapa nama Faik kan? Adik Faik tu bukan budak bodoh lah kita kata kan. Bukan orang yang tak ada pelajaran. Betul. Tengok mak ayah dia pun bagus, kakak dia semua. Jadi kita rasa macam
macam mana kita pula yang sakit rasa tau. Sebab kita hantar orang, dulu kalau kita zaman kita kena 3-4 kali proses untuk dapat kerja kat Jepun. Betul. Based on our experience sekarang ni, sekali pun dah At least sekali 2 kali kononnya kena ada test, proses yang betul, kena ada permohonan COE. Dan COE tu kena hantar ke Malaysia kan. Kita pergi embassy pula. Kalau kita dah pergi Malaysia ni kena pergi embassy Jepun untuk dapatkan convert jadi visa. So proses-proses ni semua that's why kita cuba untuk bagi awareness lah kepada masyarakat. Tiket flight pun nak pergi company bayar kan. Betul. Saya dulu bayar sendiri kan. Sebab dia kata saya bukan ambil awak sebab Malaysia, dia kata awak duduk sini. Saya kata saya nak balik sekejap sebelum start kerja. Duit sendiri dah. Duit sendiri tau. So ni tiket dah bagi. Oish. So kebanyakannya ada benefit-benefit yang company tu bagi. So that's why kena berhati-hatilah dengan proses dia. Cara dia, sebab kita kena tahu cara yang betul dan proses yang betul lah untuk ensure bukan maksudnya dari segi keselamatan lah utamanya. Sebab kalau kat Jepun ni dia sangat strict. Sangat strict. So kalau dah kena sekali payah nak kautin ni. Dan kena faham Jepun dah mula masuk Malaysia, Jepun jahat dah mula masuk Malaysia sebab dia tahu orang Malaysia senang kena scam. Betul. Orang Malaysia ni dia baik sangat. Kita trust orang cepat sangat. Benda tak ada visa tak ada, tak payah pergilah senang kata. Boleh tak? Memang sebab Malaysia one of the reason kenapa dia senang scam kita, sebab kita boleh pergi Jepun tanpa visa. Kita tak perlu visa pelancong. Betul tak? Tak perlu mohon lah. Dulu kena mohon. Dulu kena mohon, betul. Sekarang ni dah ada 3 bulan dah kan. Kita boleh pergi. Betul. So bila tak payah any proses untuk fly, kita hanya perlu beli tiket flight, booking itinerary sikit, dah boleh fly, dah boleh lepas immigration kat sana. Privilege yang Malaysia ada sekarang ni menyebabkan company-company scam ni tengah datang Malaysia untuk ambil orang scam pergi sana. Betul. Banyak dah student kita berapa ramai kena kan pergi sana, bulan pertama tak dapat gaji, bulan kedua tak dapat gaji. Tak nak benda tu berlaku lah. Tolonglah tolong. Lagi Faik tu laki, kalau perempuan kena, student kami yang kena sebelum ni perempuan. So maksudnya kena ensure jangan salah gunakan dia visa on arrival tu. Betul. Visa on arrival. So dah sampai baru dapat visa tu sebenarnya untuk melancong, dan untuk melancong memang tak dibenarkan bekerja dan dapat gaji pun. Ini pun ada ni geng-geng Malaysian yang pergi sana, visa dia visa melancong juga, on arrival punya visa tu, tapi pergi sana mencari rezeki di sana. Betul. Yang ini pun sebenarnya you kalau kena tangkap sama lah kes macam Faik, sebab you tak ada langsung permit untuk berbisnes atau bekerja di sana. Betul. You nak kerja nak bisnes, dua-dua ni dia ada permit dia sendiri, visa dia sendiri. Dia ada visa sendiri. Dia kena follow akta yang betul lah. So kalau yang setakat pergi melancong, pergi menyelam-nyelam beli barang tu, itu normal lah. Itu bagi saya dia bukan bekerja lah. Dia kalau pergi balik terus tak apa. Ini kalau pergi nak stay, lama, kerja, 2 bulan buat kerja. Kalau kena something which is bukan apa, sebab nanti bila visa on arrival disalahgunakan, elok-elok dah masuk list yang ni, tiba jadi blacklist pula. Dia akan sebab dulu saya ingat masa di sana lah, masa tu ayah saya dan mak saya nak ke Jepun ni. So dia nak datang tengok kan. Sebelum nak pergi tu dia kena pergi kedutaan Jepun ni, hantar dokumen, bukti, bank statement, benda semua bagai lah. Untuk dapatkan visa pergi melancong tau. Zaman tu zaman perlu ada visa. Zaman perlu ada visa. Sebelum visa on arrival ni Malaysia dapat. So kalau boleh jangan salah gunakan visa pelancong ni lah. Kita buat gerakan lah, nanti kena tarik balik visa on arrival, susah nanti semua orang. Susah lagi melancong orang. Jadi mahal lagi kan, proses lambat. Betul. Jepun pun dah semakin ketat. Memang sekarang semakin ketat lah dengan visa dia. So kalau kan berita yang latest minggu lepas pun dah berapa ratus, 300, 400 foreigner dah yang dihantar pulang. Sebab overstay lah, kerja tanpa visa yang betul lah. So nanti nak renew pun masalah juga kalau dah ada isu sekali. So nanti nak renew dapat stay di Jepun ke nak renew ke, proses akan jadi panjang sebab kita ada history yang tak bagus lah. Tak salah saya, Jepun dia tak ada law macam Malaysia. Malaysia ni kalau kita tangkap foreigner, kita memang boleh hantar terus dia balik, dia jalani hukuman tu dekat negara sendiri. Kalau masuk penjara negara sendiri. Tapi kalau kat Jepun, you buat salah Jepun, dia tak hantar balik negara asal. Masuklah jail kat situ. Apa dia orang makan, kau makan lah. Kita at least kalau penjara kita, bukanlah penjara kita best, tapi at least halal makanan. At least halal. Ini duduk sana
Mana boleh nak request halal? Tak Mana ada. boleh halal? Dia layan sama rata. Jadi masuk penjara kat sini bukanlah maksudnya, tapi kalau kita tengok kalau penjara Malaysia kita tengok banyak orang yang berubah tau, tiba-tiba jadi hafal 30 juzuk sebab boleh baca Quran, boleh solat, ada ceramah agama kan. Even boleh ambil Makanan degree, halal. boleh ambil master. Boleh ambil degree, ambil master, betul. Keluar PhD holder. PhD holder. Kalau sana dapat apa? Makan haram semua. Janganlah buat salah tu. Boleh? Kontak Hakimi saya. Kesian tu Hakimi dia tau. Alright. Okay, insyaAllah Cakap Jepun akan teruskan usaha untuk awareness ni dan make sure anda follow social media Cakap Jepun, semua social media platform yang kita ada untuk dapatkan info-info terkini. So saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua penonton podcast kita. Sekali lagi saya Hakimi Subri daripada Cakap Jepun. Saya Haris Ghazali. Sikit-sikit Jepun. Cakap Jepun Podcast, sikit